Korang dah boleh makan 3 jenis Wagyu bawah 100 je, Mat. Jom guys, aku bawa korang. Ni aku nak ajak korang makan Wagyu yang paling murah sekali dekat KL ni. Bawah 100 je dekat Umi. Let's go. So ni lah dia pot makan Wagyu premium halal certified yang murah sekali korang boleh dapat dekat area KL ni. Jangan risau, kedai ni ada halal tau. Yang paling best sekali korang boleh siap dapat 3 jenis Wagyu dalam satu meal. Ni apa yang kau order. Ni dia punya legendary Wagyu Don. Macam aku cakap tadi, korang akan dapat 3 jenis Wagyu. Yang ni Wagyu ikan ruby. Rasa rich and buttery dia tu memang sedap. Ni pula Wagyu Ten dia. Yang ni memang cair dalam mulut korang. Last sekali Wagyu Tataki. Yang ni favourite aku sebab dia ada rasa black pepper. Dalam ni pun korang akan dapat telur, edamame and macam-macam protein lagi. Tapi kalau korang nak sedap, korang gaul je semua masuk dalam mulut, memang ngap. Kalau korang tak nak Wagyu Don, korang boleh ganti dengan Wagyu Udon ni. Dia sama je, cuma dia ganti dengan udon. Rasa sup yang light daripada udon ni memang buat korang rasa selera gila nak makan. Ni pula dia punya afternoon tea time set dia. Dekat Pavilion Damansara ni korang boleh dapat hot matcha ataupun hot hojicha dengan any dessert dengan harga RM18.9 je weh. Untuk pilihan dessert dia memang banyak. Ada burnt cheesecake, ada tiramisu. Tapi yang lagi ngam, kalau korang tambah RM4.9, korang dah boleh upgrade air, Mat. Macam ni aku dapat ais matcha dengan ais hojicha. Untuk cawangan TRS pula, korang boleh dapat hot tea ataupun hot coffee dengan dessert RM16.9 je. Tapi promo ni daripada 3 petang sampai 6 petang je tau. Korang pun boleh dapat voucher RM25 kalau korang sign up jadi member tau. Apa-apa